Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri. Yang berhormat Datuk Ahmad Fahmi bin Muhammad Fazil, Menteri Komunikasi. Yang berbahagia Tan Sri Syamsul Azli bin Abu Bakar, Ketua Setiausaha Negara. Yang berbahagia Datuk Raja Nusyirwan bin Zainal Abidin, Ketua Pengarah Keselamatan Negara. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke Majlis Perasmian Bulan Keselamatan Negara 2026. Saya Hasrul selaku pengacara majlis anda. Sidang hadirin sekalian, kini majlis dengan penuh takzim mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri, untuk menyampaikan ucapan dan terusnya merasmikan program Bulan Keselamatan Negara 2026. Majlis diteruskan dengan sesi penyerahan memorandum persefahaman yang akan disaksikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Majlis dimulakan dengan memorandum persefahaman antara Agensi Keselamatan Cyber Negara NAKSA dan Huawei Technologies Malaysia Sdn Bhd.